warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, saya Munirah binti Yusuf dan seorang lagi ahli kumpulan saya, Nurin Alia Zulfa binti Husni Tamrin dari kelas Pendidikan Islam 1 akan menerangkan tentang kepentingan memahami definisi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menolak percanggahan dengan Mu'tazilah, Karamitah dan Mujassimah yang akan merosakkan akidah Islamiah. Apa itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh para sahabat baginda. Mereka dinamakan Ahli Sunnah kerana menjadikan sunnah Nabi sebagai satu ajaran, perbuatan dan petunjuk baginda sebagai panduan utama dalam memahami agama Islam. Nama Al-Jamaah ini merujuk kepada kesepakatan para sahabat, tabi'in dan ulama muktabar sepanjang zaman. Ini kerana mereka memelihara perpaduan umat dan tidak keluar daripada jalan yang telah disepakati oleh generasi awal Islam yang paling dekat dengan Nabi. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menambah perkara baharu dalam akidah dan tidak pula mengubah ajaran yang telah ditetapkan. Mereka menerima agama berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, ijma' ulama serta penjelasan para imam yang telah diiktiraf seperti Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Dua tokoh ini mengukuhkan asas akidah yang betul dan menjadi rujukan individu. Secara mudahnya, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang mengikuti jalan yang lurus, ajaran Nabi, fahaman para sahabat dan pedoman ulama yang dipercayai. Inilah pegangan majoriti umat Islam di seluruh dunia dan ia merupakan jalan yang selamat, seimbang dan sederhana dalam memahami agama Islam. Seterusnya kita pergi kepada dua tokoh penting dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, iaitu seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang hidup pada abad ke-3 Hijrah. Beliau dilahirkan di Basra, Iraq dan suasana ilmu yang sangat berkembang. Sejak kecil lagi, Al-Ash'ari terkenal sebagai seorang yang cerdas, kuat menghafal dan cepat memahami perbahasan ilmiah. Pada peringkat awal hidupnya, beliau berada dalam aliran Mu'tazilah, iaitu satu golongan yang sangat menekankan logik akal sehingga ada kalanya melampaui nas Al-Quran dan hadis. Beliau belajar aliran ini selama bertahun-tahun sehingga menjadi salah seorang pendebat terbaik mereka. Namun, apabila beliau semakin mendalami Al-Quran, sunnah dan pandangan sahabat, beliau mula merasakan bahawa sebahagian ajaran Mu'tazilah tidak sejalan dengan pegangan asal umat Islam. Beliau berdoa, berfikir dan bermujahadah dengan kuat sehingga akhirnya Allah membuka hatinya. Pada umur sekitar 40 tahun, Imam Al-Ash'ari bangkit di atas mimbar dan mengumumkan secara terbuka, "Aku telah meninggalkan pegangan Mu'tazilah. Hari ini aku kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda." Sejak hari itu, beliau menumpukan seluruh hidupnya kepada membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis puluhan kitab yang menjelaskan akidah yang benar, menolak ajaran sesat dan menjawab syubhat dengan hujah yang logik tetapi tetap berpraktikan kepada wahyu. Pendekatannya menjadi sangat berpengaruh. Beliau menggabungkan dalil naqli dengan dalil akli secara seimbang. Hasilnya lahir satu aliran akidah yang kukuh, moderat dan ilmiah dikenali sebagai Al-Ash'ariyah. Mazhab akidah Al-Ash'ari kemudian menjadi pegangan majoriti umat Islam di dunia Arab, Afrika Utara, Syam, Nusantara dan banyak rantau lain. Bersama Imam Al-Maturidi, beliau dianggap sebagai pembela utama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada zaman itu. Imam Al-Ash'ari wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijrah, tapi namanya kekal disebut sehingga hari ini sebagai tokoh yang mempertahankan ajaran Islam daripada kekeliruan dan perpecahan. Seterusnya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah seorang tokoh besar dalam dunia akidah Islam yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Beliau dilahirkan pada abad ke-3 Hijrah dalam sebuah persekitaran ilmu yang sangat subur, terutama dalam mazhab Hanafi. Sejak kecil, beliau dikenali sebagai seorang yang tenang, tajam pemikirannya dan sangat kuat dalam berhujah. Beliau mendapat pendidikan awal daripada ramai ulama besar Hanafiyah yang menerima ilmu terus daripada murid-murid Imam Abu Hanifah. Tradisi ini membuatkan Al-Maturidi membesar dalam suasana yang menghargai nas Al-Quran dan Sunnah, tetapi tetap menggunakan akal secara seimbang. Pada zaman beliau,
muncul banyak aliran yang menyimpang, antaranya Mu'tazilah, Qaramitah dan kelompok Musyabihah yang menggambarkan Allah seperti makhluk. Cabaran ini menyebabkan Imam Al-Maturidi bangkit mempertahankan akidah yang benar. Beliau mula menulis kitab-kitab penting untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Melalui karya seperti kitab Al-Tauhid dan Al-Ta'wilat Ahlussunnah Ahli Al-Sunnah, beliau menghuraikan konsep tauhid, sifat-sifat Allah, qada dan qadar serta tanggungjawab manusia dengan cara yang jelas dan tersusun. Seperti Imam Al-Asy'ari di Iraq, Imam Al-Maturidi juga menggabungkan akal dan wahyu secara harmonis. Namun, pendekatan beliau berakar kuat dalam pemikiran Hanafi, menjadikannya seimbang, rasional dan berhati-hati dalam berpegang kepada dalil. Hasil perjuangannya melahirkan satu aliran besar akidah Sunni yang dikenali sebagai aliran Maturidiyah yang kemudian tersebar luas di Asia Tengah, Turki, India, Pakistan dan sebagainya. Beliau dianggap sebagai pembela utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tradisi Hanafi. Imam Al-Maturidi wafat pada tahun 337 Hijrah di Samarkand dan sehingga hari ini namanya disebut sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah teologi Islam. Pada awal abad kedua Hijrah di Basrah, Iraq, dunia Islam sedang berkembang pesat dalam bidang ilmu dan pemikiran. Ini merupakan zaman di mana karya-karya falsafah Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan masyarakat Islam mula terdedah kepada perbincangan logik dan rasionalisme. Dalam konteks inilah muncul seorang tokoh bernama Wasil bin Atha', seorang murid kepada ulama besar iaitu Hasan al-Basri. Namun, Wasil mengemukakan satu pandangan yang sangat berbeza daripada gurunya, iaitu mengenai status orang Islam yang melakukan dosa besar. Pendapat itu menimbulkan perdebatan hingga Wasil bangun meninggalkan majlis ilmu gurunya dan mengasingkan diri. Peristiwa inilah yang melahirkan nama Mu'tazilah yang membawa maksud golongan yang memisahkan diri. Sebenarnya, kemunculan Mu'tazilah bukan hanya kerana perbezaan individu, tetapi kerana ketika itu wujud suasana politik dan intelektual yang sangat tegang. Perbincangan tentang qada dan qadar, kehendak bebas manusia dan sifat-sifat Allah menjadi isu yang sangat hangat. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, ajaran Mu'tazilah bahkan dijadikan doktrin rasmi negara sehingga mempengaruhi para ulama dan menyebabkan berlakunya peristiwa mihnah, iaitu ujian pemaksaan ke atas para ilmuwan. Walaupun mereka maju dalam bidang falsafah dan ilmu, penggunaan akal secara melampau menyebabkan mereka menyimpang dari prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah sebabnya mengapa Mu'tazilah akhirnya dianggap sebagai aliran yang menyeleweng daripada akidah. Prinsip utama Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah dibina atas 5 prinsip utama yang dikenali sebagai Al-Usul Al-Khamsah. Prinsip pertama ialah Al-Tauhid, iaitu keesaan Tuhan. Tetapi mereka memahami tauhid dengan cara yang berbeza daripada ahli sunnah. Mu'tazilah menolak kewujudan sifat Allah secara berasingan daripada zat. Contohnya, apabila kita menyebut Allah Maha mendengar, bagi mereka sifat mendengar itu bukan sifat yang wujud secara hakiki, tetapi hanyalah sekadar nama. Mereka takut menerima sifat kerana menurut logik mereka, itu akan menjadikan Allah mempunyai banyak bahagian. Prinsip kedua mereka ialah Al-Ad, iaitu keadilan Tuhan. Mereka berpegang bahawa Allah mesti bersifat adil menurut apa yang boleh difahami oleh akal manusia. Disebabkan itu, mereka menolak qada dan qadar dalam bentuk yang difahami oleh ahli sunnah. Mereka berpendapat bahawa manusia mempunyai kebebasan penuh dan Allah tidak boleh menentukan perbuatan manusia kerana itu dianggap tidak adil menurut logik mereka. Prinsip yang ketiga mereka ialah amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka memahaminya secara ekstrim sehingga mereka membenarkan pemberontakan terhadap pemerintahan jika dianggap tidak memenuhi nilai moral tertentu. Prinsip keempat, al-wa' wa al-wa'id, menyatakan bahawa Allah wajib menunaikan janji dan ancamannya. Jadi mereka menegaskan bahawa orang yang melakukan dosa besar dan mati tanpa taubat pasti masuk neraka. Dan prinsip terakhir ialah manzilah baina al-manzilatain, iaitu orang yang berdosa besar tidak dianggap beriman dan tidak juga kafir, tetapi berada di satu kedudukan di antara keduanya. 5 prinsip ini sebenarnya menunjukkan bagaimana Mu'tazilah sangat mengagungkan akal sehingga membawa kepada tafsiran agama yang bercanggah dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Qaramitah pula ialah sebuah gerakan radikal yang muncul daripada cabang Syiah Ismailiyah sekitar abad ke-9 Masihi. Ia diasaskan oleh seorang tokoh bernama Hamdan Qarmat
dan kemudiannya berkembang di wilayah-wilayah Teluk, khususnya Bahrain dan Timur Arab. Mereka ini tergolong dalam kelompok batiniyah, iaitu golongan yang mentafsirkan agama hanya berdasarkan makna yang tersembunyi dan rahsia, bukan berdasarkan makna zahir Al-Quran dan hadis seperti biasa. Dalam fahaman batini, Al-Quran tidak difahami dengan makna yang jelas. Sebaliknya, mereka mendakwa hanya imam mereka yang mengetahui makna sebenar ayat-ayat Al-Quran. Qaramitah bukan sekadar sesat dari segi akidah, tetapi mereka juga terkenal dengan tindakan ganas dan kekejaman dalam sejarah Islam. Peristiwa paling terkenal ialah serangan mereka ke atas Mekah pada tahun 930 Masihi. Ketika itu, mereka membunuh jemaah haji dan membawa lari Hajar Aswad ke Bahrain. Perbuatan ini menunjukkan bahawa fahaman mereka bukan sahaja menyimpang, tetapi juga mengancam keselamatan umat Islam dan kesucian tanah haram. Oleh itu, Qaramitah dikenal dalam sejarah sebagai salah satu kumpulan yang paling ekstrim dan merosakkan. Prinsip-prinsip kepercayaan Qaramitah sangat jelas bercanggah dengan ajaran Islam. Mereka menolak semua bentuk syariat zahir seperti solat, puasa, zakat dan haji. Menurut mereka, ajaran-ajaran ini hanya simbol luaran yang tidak membawa makna batin yang lebih besar. Mereka juga berpegang bahawa Al-Quran mempunyai makna rahsia yang dapat difahami oleh imam mereka. Ini menjadikan imam mereka mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan hukum agama. Lebih sesat lagi, mereka menganggap imam mereka maksum dan mempunyai kuasa khair. Oleh kerana itu, mereka tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, malah mendakwa bahawa syariat baginda sudah tidak relevan. Contohnya dapat dilihat dalam tindakan mereka menyerang Mekah, yang jelas menunjukkan mereka tidak menghormati syariat haji dan tidak menghargai kesucian tanah haram. Dalam sejarah, Qaramitah dianggap sebagai antara kumpulan paling berbahaya kerana mereka menggabungkan fahaman sesat dengan tindakan fizikal yang ganas dan merosakkan. Di Malaysia, walaupun Qaramitah tidak wujud secara langsung, namun terdapat ajaran-ajaran moden yang mempunyai ciri-ciri hampir serupa, terutamanya dalam aspek menolak syariat dan memuja seseorang individu sebagai pemimpin spiritual. Salah satu contoh paling terkenal ialah ajaran Ayapin atau Kerajaan Langit. Dalam ajaran ini, pengikut menganggap pemimpin mereka mempunyai kuasa sakti dan mampu mempengaruhi alam. Mereka lebih mempercayai kata-kata pemimpin itu berbanding ajaran Islam yang sebenar, sehingga menolak syariat asas seperti solat dan puasa. Walaupun tidak melakukan kekerasan seperti Qaramitah, ciri-ciri penyelewengan seperti kebergantungan penuh kepada tokoh tertentu, dakwaan memiliki kuasa khair dan penolakan ajaran zahir Islam menunjukkan bahawa unsur batiniah seperti Qaramitah masih wujud dalam bentuk lebih moden di negara kita. Ajaran seperti ini menjadi peringatan bahawa penyelewengan akidah boleh muncul dalam pelbagai bentuk, sama ada klasik maupun moden. Mujassimah ialah golongan yang menetapkan bahawa Allah mempunyai bentuk fizikal atau jisim seperti makhluk. Fahaman ini muncul sekitar abad ke-3 Hijrah dan biasanya dikaitkan dengan segelintir kelompok yang mentafsir ayat-ayat sifat Allah secara terlalu literal. Apabila Al-Quran menyebut tentang tangan, wajah atau Allah bersemayam di atas arash, mereka memahami ayat ini secara fizikal seolah-olah Allah mempunyai anggota tubuh seperti manusia. Mereka percaya bahawa Allah benar-benar berada di atas arash dalam bentuk kedudukan dan tempat seperti makhluk. Tafsiran ini sebenarnya menyalahi prinsip tauhid yang mengajarkan bahawa Allah tidak menyerupai makhluk dan tidak bergantung kepada ruang atau bentuk. Fahaman ini muncul kerana kejahilan terhadap kaedah memahami ayat-ayat mutasyabihat dan kerana terlalu cenderung kepada kefahaman zahir tanpa melihat prinsip akidah yang lebih luas. Oleh sebab itu, Mujassimah dianggap sebagai satu pengaruh pemikiran yang berbahaya dalam akidah Islam. Penolakan ulama terhadap Mujassimah. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sangat tegas menolak fahaman Mujassimah kerana ia membawa kepada tashbih, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Para ulama menjelaskan bahawa walaupun sifat-sifat Allah disebut dalam Al-Quran, kita tidak boleh memahami sifat itu sama seperti sifat makhluk. Kita menerima sifat Allah sebagaimana yang disebut, tetapi tidak menyerahkan hakikatnya kepada Allah tanpa membentuk gambaran fizikal. Dalil paling jelas untuk menolak Mujassimah ialah firman Allah dalam surah Al-Syu'ara ayat 11 yang bermaksud,
tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah tidak boleh disamakan dengan apapun bentuk makhluk, sama ada dari segi rupa, tempat maupun jisim. Ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi menegaskan bahawa sesiapa yang menyifatkan Allah dengan sifat fizikal telah terjatuh dalam kesesatan akidah. Oleh itu, walaupun ayat sifat dibaca, ia perlu difahami dengan mempertahankan keagungan Allah yang Maha Suci daripada segala persamaan dengan makhluk. Inilah sebab mengapa Mujassimah dianggap bertentangan secara total dengan ajaran tauhid yang sebenar. Akhir sekali kita beralih kepada kepentingan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam Islam kerana mereka menjadi panduan utama umat Islam dalam memahami agama secara tepat. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi Muhammad SAW serta mengikuti fahaman para sahabat dan ulama mutakbar, Ahli Sunnah wal Jamaah memastikan umat Islam tidak tersasar ke arah ajaran sesat, ekstrim atau yang menyeleweng daripada ajaran asal. Selain itu, pegangan ini membantu memelihara kesatuan dan perpaduan umat Islam kerana setiap individu atau kelompok sentiasa merujuk kepada prinsip yang sama dalam akidah dan ibadah. Dengan cara ini, konflik akibat perbezaan fahaman dapat dikurangkan dan umat Islam dapat hidup dalam keharmonian tanpa menafikan kebenaran agama. Ahli Sunnah wal Jamaah juga penting kerana mereka menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan isu-isu akidah dan hukum, menyimbangi antara akal dan wahyu, serta mengekalkan kesederhanaan dalam memahami agama. Mereka menunjukkan bahawa Islam bukan sahaja berlandaskan keimanan tetapi juga berasaskan kepada ilmu dan hikmah supaya umat Islam dapat mengamalkan agama dengan seimbang dan selamat. Secara ringkasnya, Ahli Sunnah wal Jamaah memastikan pegangan umat Islam tetap kukuh, selamat daripada sesat dan bersatu dalam satu kefahaman yang benar sekaligus menjadi asas kepada kekuatan dan kesatuan umat Islam sepanjang zaman.